kenapa harga emas dekat Public Gold tak sama dengan harga yang mereka search dekat Google. Yang pertama, emas bukan barang kawalan. Jadi, setiap kedai emas, setiap syarikat emas boleh letak suka hati. Nak letak tinggi boleh, nak letak murah pun boleh. Yang kedua, harga yang dipaparkan dekat Google adalah harga emas mentah. Dia bukan harga emas yang dah diproses macam ni. Apa yang Public Gold offer antara yang the best. Tuan boleh pilih nak emas Public Gold ke ataupun emas jenama lain. Sebab akhirnya mana-mana emas sama. Tapi apa yang penting adalah ilmu. Adakah memenuhi kriteria emas yang kita katakan sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan? Adakah sekadar harganya murah tapi tak ada jaminan beli balik? Adakah harganya murah tapi susahnya nak jual? Pergi sana tak laku, pergi sini orang tak terima. Adakah harganya murah tapi kita kena pergi HQ baru boleh jual? Ada jaminan beli balik tapi spread 30% daripada harga emas semasa. So at the end, nak beli emas ni dia kena tengok secara overall. Akhirnya kita beli emas, kita jual emas dan kita dapat harga yang tinggi. Pengalaman saya bersama Public Gold sejak tahun 2017, nak beli emas mudah, nak jual emas mudah, nak fizikalkan emas pun mudah. Syarat tak ada syarat yang pelik-pelik, tak ada syarat yang cerewet pun. Okay, so jadi bagi mereka yang dah ready untuk buat simpanan emas pertama di Public Gold, boleh hubungi saya untuk saya sebaiknya atau follow step di pin video.